Don't you wish your girlfriend was hot like me? Don't you wish your girlfriend was a freak like me? Don't try. Don't try. Don't you wish your girlfriend was hot like me? Hey guys, we're back. And I have my baju kurung and my baju tidur on just for you guys. I got a new foundation, so apparently this is used for theater makeup. Like drag queens use this for stage performances. And I got a little bit too excited, as you can see. I applied it on her. It doesn't really look that thick in camera, but oh my god, in real life, she looks like instead of skin, she has cement. Now, we're gonna beautify her. Yes, beautify. You tak nampak muka. Lagi. Buruk dah. Nak cakap macam Wolverine. Nanti tak ada siapa dah nak ambil dia makeup artist. Tengok. Okay, kita mancung pada hidung tu. Mancung hidung pakai eyebrow liner. Bagus. You guys are wondering why we're doing this? It's because we need to study. We all know when you need to study kan, everything just seems more important. Alah, tak nampak strong lah kak. Boleh pakai benda lain kan? Jauh. Tak apa. Jangan gerak you tangan pergi kelly. You. Pergi sengit lah you. Ni tak apa, kita pekatkan je. Saya nak pakai lipstick merah. Alah, kita You kena pakai tu. Tak ada. Pakai tu juga. Semualah pakai tu. Semua. I buat macam Mariah Carey yang macam you buat kan. Gelak. Aduh, di bawah sangat. Cheekbones akak dia tak proportionate. Sisters, I jual tudung. Okay, sila promote. So, if you're the type that suka pakai tudung bawal, this one, I have bawah setting. Apa kata you tunjuk diorang cara pakai tudung? You tengah fikir apa masa ni? Kenapa muka you macam tu? Pandai juga Nazrah ni. I have 4 colours. Oh my god, cheekbones you. No, just do your job. Just do your job. Pink. You yang ajar I teknik ni. The Mariah Well. Carey cheekbone. Oh my god. Brown. Baby blue. Tepi sini, tepi. And Kita ni macam makcik tu tak? ni nak cakap warna apa? Dusty purple Dusty purple. I tukar begitu tudung shawl lah, senang sikit. You tunjuk kat dia orang macam nak pakai tudung tu sekali. Buruk lah. Kejap lah I pergi tukar shawl. Okay, since kita punya makeup ni, so far I guna makeup kat you semua mahal kan. Kita kena maintain kan. Sebab bila kita pergi pasar, kita kenalah pakai Chanel. I jual shawl chiffon. Okay, shawl chiffon tu. Shawl chiffon Okay. best. Bila pakai dia sejuk. Dia macam ada aircon di dalam. So, I have 2 types. Satu yang plain. Like this. Banyak. So, you have to buka my IG lah. Tahu cepat. So, it's Shamil. Shamil. Asal Syamil? Syamil tu siapa? My name lah. Namanya apa? Shamil Aina. You roommate I tau. I ingatkan nama X. Alah, you janganlah marah. Marah juga dah lah bawa muka buruk. Lepas tu mempersendakan nama orang. Tak tahu kan. Nanti kan mesti ada orang cakap, lawa je. So, SHAMIL_collection. So, tutorial pakai tudung sikit. Tak pakai eyeshadow pink. Pakai juga you. Lipstick dulu.
lipstick dulu. You kenal Miranda Sings? Tak. Tahu. You jangan letak tangan gigi. Okay. Okay, Mami. You see? Jangan. Oh my god. Okay, you nak pakai eyeshadow warna apa? Tak jadi. You aja faham you cakap apa. You nak cakap apa? Mulai sini. Look. You macam You tahu tak I fikir apa masa ni? I fikir macam apa yang dah buat dengan bibi I ni Nazrah? Yalah tebal dekat ni. I kalau gelak gila merah nampak sini je merah. kalau you pergi pasar, you beli apa? I asal malam. You faham tak? Pasal malam I would get yang sedap. Tabak. Sedap lah. Tabak is that? Oh, that one is yellow kan? So that's how you cari colour eyeshadow. You I makan. letak green pula green. Cepat letak green pula. Disclaimer, kawan I ni sebenarnya cantik. Sebenarnya lah. Tapi kalau dia tak cantik pun dia punya heart. Okay, so of course lah kita kena pakai highlight pula. Highlight dia buatkan kita punya muka nampak macam lebih menyelap, lebih berseri. Okay, lebih pakai eyeliner. muncul. Oh, belum lagi you. You nak tengok magic tak? You tengok hidung you. Macam ini Melayu ke Mak Saleh ni? Kau dengan Mak Saleh. Kita highlight sampai dekat sini. Bulat. Okay. Lawa tak Kak Tun? You macam you tengah senyum ke? Atau buta? Capau. Sebab you macam senyum 24/7. Yes! Oh, memang botox you. You relax ke you? Serius, you tengah relax? Yeah. Oh, tiba gila. Sebab kita tak nak kita Atau lagi kayak penjegit. Datangan mata pun mau tanya. Tangan sama kan ni. Okay, so lepas you makan murtabak, lepas tu green tea, lagi you makan apa? You beli apa lagi? Kuih lapis. Kuih lapis warna hitam kan? Warna hitam Can kill lah. You nak buat macam cut crease lah. Sini kau. Kenapa you pandai macam tu? I'm having fun. The feelings mutual. Comel lah. Comel lah. Maksudnya I have not done enough. I kena letak biru pula. Nampak tak beza dia? Nampak? Kenapa you muka you macam tu? I feel like nak murah diri sendiri. I ni bulu semua naik.
You cepat. I kena study ni. Kita kena end the video. Okay dah. Ni tu yang the first. Tak, you kena lah dekat sikit. Jauh gila you. Nanti you crop. Oh, nanti letak. Dia buat music Jeng 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 jeng. Lagu apa tu? You lambat ni you. Dah.